Okey, salam semua, kita bertemu lagi dalam reaction drama bersiri Aku Bukan Ustazah 2, episod ke-9. So, jom kita tonton. Abang, saya nak bagi tahu ni. Yang permohonan saya untuk sambung belajar dah diluluskan. Jadi saya akan sambung pengajian saya dalam Masters in Education bulan depan. Sambung belajar? Awak tak pernah minta kebenaran abang pun untuk sambung belajar? Macam mana saya nak minta kebenaran? Dah saya cakap dengan awak pun awak tak dengar. Lagipun saya isi permohonan ni depan awak tau. Tak kisahlah saya sibuk ke, tak dengar ke. Saya ni suami awak. Sekarang ni saya tak setuju keputusan awak nak sambung belajar tu. Anak-anak kita, siapa nak jaga? Abang, tu bukan alasan tau. Lagipun saya tengok wanita kat luar sana elok je sambung belajar, ada anak. Awak jangan nak samakan awak dengan wanita-wanita dekat luar sana. Awak isteri saya. Dan sebagai suami, saya tak izinkan awak untuk pergi sambung belajar. Tapi abang... Tak boleh, maksudnya tak boleh, Azika. Awak faham kan? Okey. Mula saya ingatkan Hazikah ni dia tak minta kebenaran daripada suami dia, tapi suami dia tak beri kebenaran lagi sebenarnya. Dia just bagi tahu je. So dia pun buat keputusan sendiri untuk sambung belajar. So jadi gaduh sinilah kat sini. Pada saya tengok macam Hazikah ni pada dia ni seorang ustazah, dia sangat rebel sebenarnya. Dia macam banding dengan Aminah lah. Aminah ni macam dia bila dia keluar, dia kenal dunia luar, dia agak terkejut sebab dia bukan nak ke arah situ. Kalau kita follow daripada musim pertama lah. Tapi Hazikah ni lain. Hazikah ni memang sentiasa dekat rumah, sentiasa dengan suami, dengan keluarga sepanjang dia kahwin. Jadi dia tak tahu lah apa pemberontakan dia. Mungkin dia tengok macam dia tengok ipar dia ke, dia tengok biras dia ke, tengok ada treatment lebih ke. Jadi dia tak puas hati lah. Jadi dia buat keputusan sendiri. Dia nak jadi macam strong character woman lah. Strong woman character, yang mana dia boleh sambung belajar, boleh jadi mungkin lepas ni kerja lah kot. Lepas tu ada berkejaya, tapi dalam masa sama ada keluarga. Tapi benda tu tak selari dengan apa yang bukan tak selari. Dia macam dia buat sendiri. Dia tak minta kebenaran suami dia. Mungkin suami dia nak dia jadi suri rumah sepenuh masa je. Macam gitulah problem dia. Tapi yang lebih penting, kita dah faham dengan Hazikah ni. Hazikah ni memang kita tak boleh nak dia watak yang agak negatif kalau kita nak detail lah. Tapi kita habis kat situ, kita sambung next episode.